Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Apple dan kali ni anda dalam episod Pod Maya. Let's go. Baik. Episod kali ni aku tidak kesorangan dan aku berada di satu tempat yang sangat-sangat eksklusif di Aeon Mall Tebrau City, lebih tepatnya di Oh My Card OMK bersama dengan owner kat sebelah, Mr. Kai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nak teruskan, kita juga nak perkenalkan ada band members kat sebelah kejap lagi. Tapi sekarang ni, sebelum kita nak bersama dengan band members, sebenarnya dekat tempat ni apa yang diorang boleh dapatkan, perkhidmatan dan juga aktiviti bersama dengan family. Okey, terima kasih Paul. Okey, sebelum saya ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke Oh My Card. Okey, sebenarnya Oh My Card ni adalah indoor go-kart. Okey, indoor go-kart yang mana melibatkan family, golongan remaja, kanak-kanak dan orang tua pun boleh main di sini. So dia merangkumi all in. So kenapa nama Oh My Card tu? Kita nak orang kata senang nak sebut. Sebut kadang kita nak sebut apa benda easy go-kart lah apa semua kan. Ni Oh My Card. Kami punya go-kart gitu. Beroperasi setiap hari dari 10 pagi? Yes, 10 pagi sampai 10 malam. Mengikut waktu mall lah. Betul, waktu mall. Kalau mall kata pukul 12 malam, pukul 12 malam lah kita tutup. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan borak-borak juga. So mungkin Kai akan bersama dengan aku untuk bersama dengan band members. Sebab dengar cerita kita ada projek guys bersama dengan band members. Mereka yang berada kat sebelah kanan tidak lain dan tidak bukan, kita ada Late Night Frequency. Yo. Okay. Apa khabar Johor? Baik. Kali kedua kita jumpa, cuma ini adalah kali pertama untuk podcast. Ya, betul. Dapat juga kita Terima kasih. Thank you for having us. Sebelum ni kita nak kidnap Wolf bukan main susah. Tapi kali ni kita dapat juga semua sekali dengan Wolf. Ramai dah kenal korang, tapi ada yang baru nak dengar lagu daripada Late Night Frequency. Sebelum kita nak ke dalam lagi soalan, macam biasalah klise punya soalan, boleh perkenalkan band members yang ada. Alright, so salam perkenalan. We are Late Night Frequency. Aku Moja as vocalist. We got Adib on guitars. We got Mr. Wolf on saxophone. We got actually another one, Miro on bass. But today kita ada Zico tolong isi tempat untuk Miro lah. Kita daripada Petaling Jaya. We play disco funk, synthwave and apa-apa yang best lah. Sebelum aku nak tanya lebih lanjut, tadi Kai dah tanya aku dekat off record lah. Apa function dan motif satu kostum ada dalam band members korang? Mana ada kostum? Mana kostumnya? Mana kostum? Mana ada kostum? Ini betul ni. Betul? Serigala betul. Serigala betul. Nak dengar dia cakap? Ni betul ni bang. Dia tak pakai baju ni, sejuk ni. Dalam sejarah kita tengok serigala berdiri. Betul. Dia berduduk sekali tu. Boleh duduk. Ya. Dan dia faham. Abang kena tengok lagi Mr. Wu makan nasi lemak. Favorite dia. Okey, so kalau kita nak tengok Kai, mungkin Kai pun salah seorang penggemar muzik indie dekat Malaysia. So untuk Kai sejujurnya pernah dengar lagu-lagu ada sebahagian, selalu dengar kadang di YouTube. Dengar di situlah. Dengar. Abang Kai pun dengar. Weh, boleh pasang kat go-kart ni. Tapi diorang nak bincang-bincang lepas ni nak buat projek MV dekat Oh My Card ni. InsyaAllah, amin. Kita sangat mengalukan. Pasal actually secara tak langsung mempromosikan juga Oh My Card di YouTube diorang, di channel mereka. Tapi konsep belum ada lagi. Baru ada bunga-bunga idea macam tu ada, semua dah keluar dah konsep ni. Nampak kita suka kalau bersukan, menyihatkan badan. Ya, betul. Apa yang korang tahu tentang go-kart? Ada pengalaman jatuh go-kart ke tak? Kita tahu lumba je lah kan. Tahu lumba je Ini nak seronok kan. Kita tak boleh serius sangat. Tapi kalau untuk muzik, kita dah tahu reference. Kalau setiap band mesti ada daripada luar dan juga dari Malaysia. Of course kau pun ada reference untuk muzik, untuk bunyi dan juga untuk lirik dan sebagainya. So lebih kepada international ataupun dalam Malaysia? Actually dua-dua lah. Yang penting dari segi penulisan konsep setiap lagu tu kita quite strong lah. Yang dari segi reference lagu tu sebenarnya quite random. Apa yang kita rasa macam best, kita main je. Siapa yang banyak berkarya? Saya sendirilah. Saya kerja sebagai doktor di siang hari.
Okey. So dulu saya pernah dalam jabatan secretary. Okey. Itu antara sumber-sumber inspirasi lah bila ada kisah-kisah kehidupan. Bukan saja kita punya kehidupan, tapi kita belajar daripada kehidupan orang lain dan kita nak cuba sampaikan message untuk dikongsi bersama. Ini best sebab ada beberapa penyanyi bukan kat Malaysia je lah, dekat luar dia cuba membawakan kejadian-kejadian seperti, yalah, of course kita tahu sampai tahap bunuh diri, bila depression dan sebagainya. Betul. So korang macam kau sendiri pun ada pengalaman berjumpa dengan pesakit dan sebagainya. Kadang-kadang apa yang pengalaman yang kau rasa nak sangat kau kongsikan dalam lagu, mungkin daripada lyrics ke ataupun dah ada? Actually untuk kita sendiri dah keluarkan satu album. Satu album tu ada di semua streaming platform, di Spotify, Apple Music, semua ada 12 lagu dalam album pertama kita. Dan kita actually sedang menyiapkan second album. InsyaAllah kita akan release next year. Dalam album tu ada satu lagu projek di mana kita nak start educate orang pasal kesihatan mental. Wow. Sebab bukan bukan kongsi kisah pesakit sangat, tapi lebih kepada saya berpengalaman dari segi orang, ramai orang tanya penyakit ni macam mana, penyakit ni macam mana. So, dan kita kita suka cerita banyak kali, tapi lagi mudah rasanya kita simpulkan semua dalam satu lagu. Tajuk lagu tu adalah nama penyakit dan setiap lirik tu adalah simptom-simptom yang mengikut kriteria. Ada nama-nama ubat semua dah? Nama-nama ubat tak ada. Nama ubat tak ada. Pokok ada nama ubat. Sebab ubat kena jumpa orang yang pakar lah. Kita tak boleh lah. Tak boleh lah Betul. Dia at least dengan lagu-lagu ada terms dia lah. At least dengan lagu-lagu ni orang boleh dengar dengan casual, tapi boleh relate kepada diagnosis yang sebenar lah. So maksudnya dalam band pun kau antara orang yang jadi penenang lah kalau tiba bergaduh. Pernah bergaduh ke? Actually diorang tenangkan saya. Sebenarnya kita orang yang tenangkan dia. Sebab dia dah tenangkan ramai orang dekat luar sana. Macam terbalik Dia perlukan ketenangan daripada kita orang semua. Sebab tu kita main muzik. Yes. Muzik ni sebenarnya sangat bagus sebagai satu ruang ekspresi untuk kita, outlet lah untuk kita tenang sendiri kan. Betul Mr. Wolf? Betul. Mana kau jumpa Dia cakap ni? betul. Mana kau jumpa? Dia cakap betul. Mana kau jumpa? Au tu maksud dia betul. Okay, kita sebenarnya ada projek besar bang. Tahun depan selain daripada music video, kita akan keluarkan satu cerita dalam bentuk video lah untuk tunjuk di mana kita jumpa dia. Mana asal usul dia, kita akan release next year insyaAllah. Kalau Siapa korang nak tahu sekarang ni music ataupun independent band dah mula naik balik. Kalau dulu kita pernah jatuh sejak lah zaman-zaman K-pop. So sekarang Malaysia, of course terutamanya dekat Johor, supportive, right? Very good. Very Johor best. Rindu sebab kita jarang dapat peluang perform kat sini, tapi setiap kali kita perform agak ramai, agak turn up kan. Ya, Alhamdulillah. Kalau diberi peluang untuk ke luar negara, aku dengar banyak sebelum ni band-band nak ke Japan. So selain Japan, of course kau pun nak ke Japan, tapi mungkin ada negara-negara lain yang kau rasa nak bawa muzik korang. Nak gimana Dip? Aku Jerman kalau ada peluang. Eropah. Aku Tapi nak start small dulu. Aku nak start paling dekat mungkin Indo, Thailand, right? Indonesia, Thailand. Tapi of course lah, US. Kita pernah dapat message daripada geng-geng kat UK semua, agak adalah pendengar kami kat sana kan. So impiannya adalah untuk perform di sana lah. Alhamdulillah. Tapi Jepun antara yang Yes, that's right. Saya tahu. Sebab kadang-kadang ada yang band members Japan antara lokasi pertama yang ada dalam list lah. Tapi kalau untuk lagu, korang semua dalam Inggeris? Tak juga. Ada lagu dalam Malay? Sebenarnya 70% lagu kita dalam bahasa Melayu. 30% dalam 70% lagi banyak bahasa Melayu sebenarnya. So kita memang kalau boleh kita start small, kita pergi ke negara jiran kita untuk sebarkan dakwah Late Night Frequency di Indonesia. Dakwah. Baik, kita nak tahu juga kalau lepas ni merchandise 2025 dah keluar ataupun nak habiskan 2024 punya. So untuk merchandise ada request daripada fan? Kalau ada request, message lah. Merchandise banyak yang minta t-shirt lah, minta t-shirt. Tapi kita orang memang akan keluarkan merchandise yang special untuk album kedua nanti lah. Sekarang adalah zaman Spotify, YouTube, platform digital. Kalau diberi peluang untuk physical, untuk CD, kaset,
Album pertama kita pun ada CD physical, dan tak habis lagi jual. So kalau korang nak, boleh je message kita orang, kita boleh hantar. Untuk second album pun insyaAllah kita akan keluarkan CD. Tak cukup ongkos lagi untuk keluarkan vinyl. Kalau ada nak sponsor, boleh sponsor. Amin. Dan kita nak keluarkan banyak yang lain lah. Selain daripada t-shirt, tote bag, apa semua, kita still try to come up with new things. Akan ada, kita tak berani lagi nak share. InsyaAllah ada. Amin. Okey, selaku owner dan juga yang menaja lokasi bagi podcast kita, Oh My Cut, kita tinggal beberapa minit sebelum kita endkan podcast kita ni. Producer dah macam gini dari tadi kan. Aku pun tengok jam macam masa dah time. Sebab diorang malam ni kena perform. Sebenarnya untuk anda, kalau korang tengok podcast ni selepas diorang perform di Aeon Mall Tebrau City bersama dengan Black Friday. Kalau korang ada pada malam tu, terima kasih guys yang datang. Kalau korang tak sempat, tak apa, coming soon kita ada lagi beberapa, mungkin ada konsert juga. Maybe akan ada dekat JB. Bertiket, support guys. Tapi untuk Oh My Cut, sekarang ni kita dah mula membawa banyak facilities, kemudahan untuk family. Betul. Selain diorang datang dengan muzik, boleh dengar lagu Late Night Frequency juga dekat sini. Tapi diorang boleh enjoy equipment dan juga environment yang ada kat sini. Betul. So benda pertama yang diorang kena tahu setiap kali datang, apa yang perlu diorang ready kan? Okey. Diorang perlu readykan pertama adalah diorang kena datang sini, yang ke sini. Diri dia sendiri kena datang sini. Itu yang kena ready. Okey. Yang kedua, so tak payah nak bawa apa-apa lah. Tak payah nak bawa apa-apa, datang. Pasal di sini kita ada sediakan helmet, pelindung topi, kita sediakan shower cap, kita sediakan untuk untuk segi kebersihan, dari segi orang kata hygiene. Kita sediakan tu semua. Dan pada masa yang sama, kita pun ada marshal di sini yang memantau pergerakan trafik go-kart di sini. So kalau kita lihat di sini kan, ada marshal yang akan memantau sekiranya ada apa-apa berlaku, kita punya rescue team memang ready immediate kat sini. Dan jangan risau, bagi beginner kita dah asingkan warna dah. Betul. Nampaklah tadi borak dengan Kai kan. So dia ada warna putih, hitam dan campur. So putih untuk beginner. Putih untuk beginner, di mana kelajuan speed dia cuma 22 km per hour. Bukan untuk diorang lah. Diorang ada orang laju. Untuk yang pro speed 38 ke 40 km per hour. Untuk yang campur tu, mana pasal kita ada mix kan. Itu yang on the medium part lah. Yang professional part yang kali hitam. Tu kita lah tu. So, ambil hitam lah. Ambil hitam lah. Mr. Wolf, kau pergi hitam naik hitam. Laju je. Very fast. Dia cakap apa? Dia cakap kacang lah. Bagus lah, ada translator. Betul lah. Kita nak kena belajar bahasa-bahasa Wolf ni. Okey, sebelum kita berpisah, kita ada dua profesional dalam bidang masing-masing. Satunya band berkarya dengan lagu, lyrics dan mungkin memberi message kepada listener. Tak kisahlah apa message sekalipun, yang penting message tu baik. Sebab coming soon untuk second album kita ada juga untuk mereka yang depressed, berhadapan dengan masalah kerja. Sekarang 2024 ni dah ramai orang yang stres tau. So mana yang stres, jemput, dengarlah lagu-lagu yang akan coming soon. Mungkin dalam beberapa bulan lagi mereka akan update di semua platform sosial media. Dan kalau korang stres juga, sambil dengar lagu, sambil bawa go-kart, boleh datang ke terbaik Oh My Cut di sini. Setiap hari 10 pagi hingga 10 malam. So apa-apa, kita ke late night dulu. Kalau nak semua sosial media, Facebook, IG, TikTok aktif. Boleh follow kita di semua platform social media, terutamanya Instagram paling kita aktif. Instagram @Late Night Frequency. TikTok pun sama, Late Night Frequency. Di platform X pun sama, Late Night Frequency. Dan kita share semua YouTube videos kita, music video kita di YouTube. Dan kita ada website kita sendiri, latenightfrequency.com. Jangan lupa follow guys. Untuk Oh My Cut, kita ada juga, kita ada Instagram omk@tebrau _tebrau. Dan kita ada juga Oh My Cut. Type saja Oh My Cut di dalam kami punya Facebook, dalam kami punya TikTok pun ada Oh My Cut. Di mana kita ada video-video yang konten-konten kreator yang datang ke sini membuat konten mereka di sini, dan kita akan postkan juga di dalam kita punya social media. Baik, nantikan video klip terbaru daripada Late Night Frequency di Oh My Cut. Untuk InsyaAllah. Ya, apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kepada korang. Terima kasih Pul. Terima kasih juga kepada Kai kerana sudi menaja untuk lokasi bagi podcast kita. Kepada korang yang mungkin nak tanya soalan tak dapat nak aku tanyakan sebab kita ada masa yang sangat singkat, boleh tanya dekat dalam komen. Nanti kita akan share lah kepada diorang boleh tolong jawabkan. Dan korang nak
apa lagi dengan diorang, boleh request untuk part 2. Sebab kita terlalu pendek untuk part 1. So coming soon kita ada part 2 lah bersama dengan diorang juga. Dan kita akan ada special podcast bersama dengan Kai daripada Oh My Card. Apa-apa pun kepada korang, jangan lupa tekan loceng, subscribe Pod Maya untuk korang dapat info dan juga berita terbaru daripada kami. Dan kami akan bersama dengan anda banyak lagi. Siapa lagi event, siapa lagi artis, siapa lagi guest untuk next episode. Aku tinggalkan korang untuk hari ini di Oh My God. Sampai jumpa lagi di next episode Pod Maya.